Bertemu kembali. Air katira merupakan minuman tradisi yang sukar dipisahkan daripada masyarakat Johor. Malah kini dianggap sebahagian daripada warisan dan identiti bangsa Johor. Dengan ungkapan biar 11 bulan orang merindu, sebulan orang mencari, minuman ini terus menjadi buruan penggemar terutamanya pada bulan Ramadan. Ikuti laporan yang disediakan oleh wakil TVS Johor Yahya Kiprawi. Antara yang terus mengekalkan minuman tradisi itu ialah air katira Abu Bakar yang masih menggunakan resepi warisan keluarga sejak puluhan tahun lalu. Menurut Radia Abu Bakar, resepi katira itu merupakan warisan daripada bapanya yang dipelajari ketika berada di Pakistan sebelum dibawa pulang dan diperkenalkan kepada masyarakat Johor. Sebab apa saya ikut dia daripada saya kecil. Saya jaga dekat Masjid An-Nur, Woodland. Saya berdua je dengan dia. Masa kat Johor, arwah mak jaga dengan adik-adik saya yang lain. Singapura saya dengan bapa saya. Jadi saya memang ikut cara dia bancur. Dia ada teknik dia sendiri. Saya ikut cara dia sukatan dia. Lepas tu dia selalu cakap niaga ni kita nak kena ikhlas. Bahan jangan kurang. Menurut Radia, air katira mengandungi campuran kurma, kabung dan kismis yang dikisar sebelum dipadankan dengan susu dan gula bagi menghasilkan rasa yang cukup unik serta menyegarkan. Katanya, setiap botol air katira dipastikan mengandungi sukatan bahan secukupnya bagi memastikan rasanya kaya, seimbang dan menyegarkan. Bahan-bahan saya takkan kurangkan. Setiap botol tu mesti ada isi. Mesti ada isi kabung, mesti ada isi kurma. Orang akan rasa. Sebab apa orang beli air tu, diorang nakkan rasa ada isi. Bila gigit tu ada kenyal-kenyal dalam tu. Saya pastikan semua ada lah. Radia berkata permintaan terhadap air katira semasa bulan Ramadan amat memberangsangkan dengan ia berjaya dijual antara 500 hingga 800 liter sehari. Katanya jumlah tinggi tersebut susulan permintaan dari pembeli bukan sahaja di Johor, malah di seluruh Malaysia yang ingin menikmati rasa tradisi Johor setiap kali Ramadan. Dengan resepi warisan yang terus dipelihara serta prinsip mengekalkan kualiti bahan, air katira Abu Bakar kekal menjadi minuman tradisi yang sentiasa dirindui masyarakat Johor setiap kali Ramadan menjelma. Yahya Kiprawi, TVS Johor. Okey, mari.